Hai, video ni saya nak berkongsi kepada tuan-tuan dan puan berkenaan dengan penggunaan Google Form sebagai borang penilaian keberkesanan latihan lampiran 1 daripada ULPL. Okey, video ni saya nak kongsikan kepada rakan-rakan di Politeknik Mukah. Saya telah mula menggunakan kaedah ini bermula tahun 2024. Jadi kat sini saya akan share bahan-bahan Google Form yang telah saya create dan Excel dan Word yang telah saya create lah. Okey, tuan-tuan dan puan boleh download di link yang saya akan share nanti. Saya berharap video dan bahan-bahan yang saya share nanti dapat memudahkan sebahagian tugas tuan-tuan dan puan dalam menganjurkan kursus ataupun bengkel. Jadi video ni saya buat khas kepada rakan-rakan di Politeknik Mukah. Tuan-tuan dan puan tidak perlu mengedar borang lampiran 1 ataupun borang penilaian keberkesanan latihan. Tuan-tuan dan puan just share link Google Form saja sudah memadai untuk peserta mengisi borang tersebut lah. Then tuan-tuan dan puan tidak perlu membuat pengiraan secara manual. Bahan yang saya buat ni akan membuat pengiraan secara automatik, tetapi cuma tuan-tuan dan puan perlu mengikuti beberapa langkah yang saya akan tunjukkan di dalam video ini. Okey, untuk langkah pertama, tuan-tuan dan puan pergi kepada Google Drive saya untuk dapatkan bahan-bahan tersebut. Tuan-tuan dan puan boleh pergi kepada https bit.ly/lampiran1 latihan, ataupun tuan-tuan dan puan boleh scan QR code di yang terpapar kat sini lah. Okey, di dalam Google Drive yang saya share ada 3 bahan di dalam folder tersebut. Okey, satu yang berwarna ungu adalah Google Form. Kemudian ada lampiran 1 untuk borang penilaian keberkesanan khusus. Kemudian ada satu Excel lampiran 1 data. Okey. Google Form tersebut tuan-tuan dan puan perlulah copy ke Google Form tuan-tuan dan puan. Kemudian file Word dan file Excel tersebut tuan-tuan perlu download ke PC tuan-tuan dan puan lah. Okey, pertama sekali tuan-tuan dan puan perlu create lah satu folder di dalam Google Drive tuan-tuan dan puan dan menamakan folder tersebut dengan bengkel yang ataupun kursus yang tuan-tuan dan puan akan laksanakan. Contoh dia bengkel Canva 2025. Okey, then masuk ke dalam folder tersebut. Okey, pergi kepada drive yang saya share tu, select lampiran 1, then tekan Ctrl C, pergi kepada folder tuan-tuan dan puan dan tekan Ctrl V untuk pastekan file Google Form tersebut ke kemudian tuan-tuan puan renamekan dia mengikut nama yang sesuai, nama bengkel yang sesuai. Contoh dia bengkel Canva 2025. Okey, seterusnya tuan-tuan dan puan buka Google Form tersebut, kemudian tukarlah maklumat yang pada Google Form tersebut seperti nama khusus penganjur,
tarikh dan tempat. Okey. Okey, bila dah selesai, di bahagian bawah saya telah sediakan tuan-tuan dan puan-puan tak perlu ubah apa-apa. Okey, saya telah sediakan mengikut borang yang seperti diperlukan oleh unit UIPL. Okey, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan tekan kepada copy respondent link di bahagian atas ini. Kemudian shorten URL dan copy link tersebut. Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh edarkan kepada peserta-peserta untuk mengisi maklum balas berkenaan. Okey, tuan-tuan dan puan-puan pergi kepada respon. Okey, kemudian link pada sheet dan create Google Sheet untuk bengkel untuk Google Form tersebut lah. Okey, kalau kita tengok kat sini, okey, bila kita create dia akan wujud satu Google Sheet di yang sama nama tetapi dengan belakang dia ada kurungan respon. Okey, seterusnya create satu folder di PC tuan-tuan dan puan-puan lah, dan pastikan tuan-tuan dan puan-puan tahu tempat tersebut dekat mana. Okey, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan download. Okey, tuan-tuan pergi kepada folder tersebut. Okey, select Word, okey, dan right click dan tekan download. Okey, tuan-tuan dan puan-puan save dekat tempat yang sepatutnya. Kemudian select Excel dan download tempat yang sama. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan, buka dulu file Excel, enablekan editing, kemudian delete yang di bahagian berwarna putih, kolom daripada B sehingga kolom Q. Okey, bermula dengan row nombor 2 sehingga ke bawah. Okey, seterusnya pergi Google Drive dan buka file respon Google Sheet yang berwarna hijau. Pastikan semua peserta telah mengisi Google Form tersebut dan submit. Pada file respon tersebut, sila select data dari kolom E row 2 sehingga ke kolom R row terakhir dan kemudian copy. Pergi ke file Excel tadi dan klik pada petak kolom B2. Right click dan paste value only. Kolom berwarna grey untuk kegunaan khusus bengkel online. Petak yang berwarna akan keluar simbol tik mengikut nombor data yang diberikan oleh responden. Jangan delete ataupun jangan usik maklumat di petak yang berwarna. Seterusnya, save dan tutup Excel ini. Seterusnya, pergi ke folder tadi. Kemudian buka file Word. Okey, file Word. Okey, tekan enable editing. Dan tekan yes pada pop out.
then keluar yang ni. Pergi cari Excel lampiran satu data yang tuan-tuan dan perempuan save tadi, then open. Okay, seterusnya pergi tab My Link, pergi Start Mail Merge dan pilih Step by Step Mail Merge Wizard. Then pergi Edit Recipient List. Scroll down dan untick row yang tak ada data. Row tersebut juga merujuk kepada bilangan peserta. Then tekan OK. Lepas tu tukar maklumat seperti nama khusus, penganjur, tarikh dan tempat. Then pergi ke next step ataupun step 4. Dan next step lagi ke step 5. Then tuan-tuan dan puan-puan boleh semak recipient dengan tekan button kiri dan kanan lah. Okey. Pastikan bilangan muka surat tu adalah cukup. Bilangan muka surat tu merujuk kepada bilangan peserta. Seterusnya next step adalah print. Tuan-tuan dan puan-puan boleh print ke PDF atau print terus ke printer. Pilih printer dan buat setting. Okey. Ini adalah contoh print ke PDF. Kemudian save ke folder yang tuan-tuan perempuan create tadi. Jadilah file PDF seperti ada borang yang ada tanda-tanda tik mengikut peserta. Okay, kemudian tuan-tuan dan puan-puan print ke kertas berwarna biru dan siap untuk borang keberkesanan latihan lampiran 1. Okey, kemudian tutup file Word tadi. Untuk makluman, file data Excel dan Word tidak boleh ataupun tidak digalakkan buka serentak ataupun buka bersama. Okey. Kalau buka file Excel, sila pastikan Word tu tutup. Kalau buka Word, pastikan file Excel tu tutup. Seterusnya kita proses untuk lampiran 2, analisa keberkesanan khusus. Okey, buka semula file data Excel. Dalam Excel ni ada sheet analisa untuk F2F dan online. Jadi contoh ni adalah F2F, jadi saya akan pergi ke sheet F2F. Data sheet ni telah mengira bilangan-bilangan skala yang telah dipilih oleh responden. Kemudian buka borang lampiran 2. Kemudian just copy data dari Excel ke borang lampiran 2. Dan last sekali, print borang lampiran 2 ke kertas berwarna kuning. Siap. Okey.
Okey, semoga video ni memberi manfaat kepada semua, memudahkan kerja-kerja urus setia untuk menyiapkan dokumen-dokumen untuk dihantar ke ULPL. Jangan lupa sila subscribe ke YouTube channel saya. Sekian, terima kasih.